Apa yang anda lihat tadi adalah tim teknik kami melakukan pemeriksaan dan juga kalibrasi pada 7 unit pengesan kebocoran gas dengan model yang berbeza di dapur masakan industri klien kami. Kenapa pelanggan kami memerlukan pemeriksaan dan kalibrasi pada pengesan kebocoran gas ini? Tujuannya adalah untuk memastikan bahawa pengesan kebocoran gas tersebut berfungsi dengan baik dan berada di dalam keadaan yang normal. Dengan ini, pelanggan kami akan merasa lebih selamat dan yakin untuk terus beroperasi. Sekarang, tim teknikal kami melakukan inspection dan calibration pada 3 unit pengesan kebocoran gas iaitu brand Gastron GTD 2000EX dan 4 unit brand SE 230km. Untuk pengetahuan anda, kami juga menyediakan dan membekalkan pengesan kebocoran gas Gastron GTD 2000EX ni. Jika anda berminat untuk kami membekalkan dan melakukan kalibrasi pada pengesan kebocoran gas anda di premis ataupun kilang anda sendiri, jom tekan link di bawah sekarang.